Nabi SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang afdal? Baginda SAW menjawab, sedekah dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT telah menyampaikan kita pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Bulan ini tentu saja kita dan kaum muslimin semuanya akan berpuasa sepanjang bulan ini. Tahukah anda terdapat beberapa adab yang perlu dihayati sepanjang kita berpuasa di bulan Ramadan? Antaranya, pertama, hendaklah kita segera berbuka. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berpuasa sentiasa mendapat kebaikan selama mereka segera berbuka. Kedua, bersahur. Rasulullah SAW pernah mengatakan, hendaklah kamu bersahur kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Ketiga, melewatkan berbuka. Rasulullah SAW pernah mengatakan, umatmu sentiasa mendapat kebajikan selama mereka segera berbuka dan lewat sahur. Keempat, berdoa ketika berbuka puasa. Sebagai contoh, kita berdoa dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kelima, memberi juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesiapa yang memberi makan pada orang yang berpuasa, ia mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Keenam, banyak bersedekah. Nabi SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang afdal? Baginda SAW menjawab, sedekah dalam bulan Ramadan. Ketujuh, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Amalan banyak membaca Al-Quran ini merupakan satu sunnah baginda Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, Sayyidina Jibril alaihissalam setiap tahun akan menemui Nabi SAW pada bulan Ramadan sehingga akhir bulan tersebut. Lalu baginda SAW mendengarkan bacaan Al-Quran kepada dia. Dan yang terakhir ialah i'tikaf di masjid. I'tikaf ini merupakan amalan sunat yang boleh kita lakukan di bila masa saja di masjid. Tetapi ianya menjadi sunat muakkad kalau dilakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama menghayati adab puasa. Moga-moga puasa kita akan menjadi sempurna dan kita memperoleh ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah SWT serta memperolehi kehidupan yang baik di akhirat sana, insya-Allah.